Segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Cole Palmer, cukuplah bersabar dengan pemain sensasi awal musim ini. Di awal musim, terdapat komen netizen yang mengatakan Palmer bakal menggantikan Salah ketika itu kerana Salah dikatakan akan meninggalkan EPL dan berhijrah ke Liga Arab. Namun, ternyata pengalaman lebih bermakna berbanding usia. Salah ternyata lebih konsisten, manakala prestasi Palmer layu menyembah bumi. Berhadapan lawan yang mudah, Palmer hanya memulangkan mata asis buat pemilik beliau. Dengan menjual Palmer, anda boleh dapatkan pemain seperti Rashford, KDB, Luis Diaz ataupun Bukayo Saka. Aset-aset ini dijangka sangat membantu game week ini. Jual Trippier, pertahanan kebangsaan England ini tidak lagi sama seperti 2 musim dahulu. Selepas kegagalan Newcastle di dalam saingan Liga Juara-Juara yang lepas, prestasi mereka semakin merudum. Trippier kini tidak lagi menyerang seperti dahulu. Dengan Jacob Murphy menjadi pemain sayap, Trippier kini kurang melakukan overlap. Berbanding dahulu, semasa Almiron menjadi pemain sayap, Trippier kerap mendapat peluang membuat hantaran lintang. Namun, lanskap FPL berubah dengan pantas. Trippier kini lebih banyak menghabiskan masa di bahagian tengah pertahanan sebagai 3 pertahanan tengah semasa mereka menyerang, dengan Livramento menjadi pertahanan hybrid yang lebih menyerang. Oleh itu, jual Trippier. Elakkan membeli João Pedro. Pedro adalah calon don't buy, don't sell game week ini. Dengan prestasi tidak konsisten Brighton, membawa masuk Pedro agak berisiko. Lebih-lebih lagi apabila mereka beraksi di laman lawan. Game week ini, mereka akan bertandang ke laman Brentford. Rekod pertahanan Brentford kini semakin baik sejak beberapa game week lepas. Brighton yang nampak pincang tanpa Mitoma berisiko sekali lagi untuk tidak bersama perancang kebangsaan Jepun tersebut game week ini. Tidak mungkin Brighton akan mendapat sepakan penalti combo sekali lagi game week ini. Bermain di laman lawan kebiasaannya akan memberikan impak negatif kepada barisan serangan lawan. Oleh itu, João Pedro hanya sesuai untuk disimpan namun tidak dibeli game week ini. Tips kontroversi game week ini, elakkan membeli Alexander Isak. Pemain dengan form terbaik ini hamba letak di dalam calon elakkan kerana bagi hamba, beliau hanya sesuai disimpan tetapi perlu dielakkan dari dibeli game week ini. Isak bakal berhadapan pasukan Unai Emery yang terkenal dengan kebolehan sebagai pemusnah pasukan besar ataupun dengan kata lain sebagai pasukan giant killer. Jika anda merancang membawa masuk penyerang double game week, semuanya tidak berjadual mudah ataupun penyerang tersebut berisiko dari segi minit permainan. Mateta mendapat jadual perlawanan Bournemouth di laman sendiri pada perlawanan pertama tetapi menentang The Gunners di laman lawan pada perlawanan kedua. Manakala Watkins pula mendapat ancaman minit permainan dari Marcus Rashford. Oleh itu, Isak adalah yang paling terjamin minit permainan, cuma beliau menghadapi jadual yang sukar. Beli Jarrod Bowen. Ya, Southampton dilihat bermain dengan lebih baik selepas disahkan tersingkir dari EPL musim hadapan. Namun, disebabkan kebergantungan barisan serangan West Ham kepada Bowen sangat tinggi, beliau kini menjadi vokal serangan The Hammers dengan Paqueta menjadi perancang kreatif mencorak serangan mereka. Dengan kehadiran semula Kudus, Bowen dilihat bakal mendapat manfaatnya. Game week lepas, Bowen hampir sahaja mencatat nama sebagai penjaring gol West Ham. Hanya beberapa saat sahaja terlewat selepas gol tersebut disahkan sebagai gol sendiri pasukan lawan. Southampton yang kini tidak lagi bermain di bawah tekanan dilihat lebih cenderung menyerang dengan barisan pertahanan lebih tinggi ke tengah padang berbanding dahulu. Jika ini berlaku sekali lagi game week ini, Bowen dan West Ham yang gemarkan serangan counter attack akan mendapat manfaatnya. Luis Diaz juga ialah calon belian game week ini. Dikala pengurus fantasi berfokus kepada pembelian perancang double game week, berkemungkinan mereka terlepas pandang aset single game week yang berpotensi game week ini. Jika difikir-fikirkan, sekiranya pemain Palace hanya single game week menentang Bournemouth di laman sendiri game week ini, adakah anda akan memilih Eze dan Sarr berbanding Luis Diaz menentang Leicester di laman lawan? Fikir-fikirkan. Ini adalah kerana hamba jangkakan aset Palace akan blank pada perlawanan kedua menentang Arsenal di Emirates.
Jadi ini seolah-olah mereka seperti hanya mengharapkan perlawanan Bournemouth di laman sendiri sahaja pada perlawanan yang pertama. Dan perlu diingat, Bournemouth juga bukan pasukan yang lemah. Perancang Villa pula membuatkan kita sakit kepala kerana rotasi Unai Emery mengalahkan Pep Guardiola. Dengan skuad depth yang berkualiti, Unai boleh menggunakan kesebelasan utama berlainan setiap lawanan. Adakah anda ingin mengambil risiko? Jika tidak, Luis Diaz adalah lebih selamat dan sudah pasti akan diturunkan untuk Liverpool mengesahkan kejuaraan Liga lebih awal. Selepas sekali lagi menjadi kesebelasan utama di dalam Liga Juara-Juara, bagi hamba simpan Marcus Rashford. Dari komen pengkaji FPL, Villa dijangka akan membuat rotasi pada jadual kedua double game week mereka. Ini bermakna pada perlawanan pertama mereka menentang Newcastle, Rashford dijangka akan menjadi kesebelasan utama. Bermain di Villa Park, Aston Villa ialah pasukan bertaraf elit. PSG juga berjaya ditembusi sebanyak 3 kali dalam saingan Liga Juara-Juara baru-baru ini di Villa Park. Ditambah pula, Rashford juga telah disahkan Unai Emery sebagai penggalas utama tugasan penalti pasukan Villa. Dengan Trippier kembali ke dalam pasukan utama Newcastle, ini adalah makanan buat serangan bahagian kiri di mana untuk Villa, Rashford kerap bermain di posisi tersebut. Ini ialah peluang buat anda mendapatkan pemain pembeza berkualiti game week ini dikala pengurus fantasi global ragu-ragu tentang status kesebelasan utama beliau. Simpan juga Bryan Mbeumo. Pengurus fantasi global kini sedang mempertimbangkan membawa masuk pemain sensasi game week lepas, Kevin De Bruyne. Ya, jika Pep ingin memastikan kedudukan slot Liga Juara-Juara City tidak hanyut ke tengah lautan, beliau perlu memainkan pemain terbaik beliau bagi mengharungi baki perlawanan musim ini. Namun, jika anda terlepas pandang, City bakal mengharungi 3 perlawanan dalam 1 minggu bermula game week ini. Mereka akan bertandang ke laman lawan menentang Everton, melayan kunjungan Villa di Etihad, dan yang terakhir ialah menentang Forest dalam saingan separuh akhir Piala FA. Di dalam perlawanan kedua double game week mereka menentang Villa, City dijangka akan melakukan rotasi asbab persediaan untuk menghadapi saingan separuh akhir yang penting tersebut. Ini bermakna minit permainan KDB adalah dalam risiko. Mengapa tidak anda kekal bersama Mbeumo untuk jaminan minit 90 minit game week ini, bukan? Fikir-fikirkan. Segmen Maulana. Salah ialah pilihan Maulana game week lepas. Walaupun hamba tidak berpuas hati dengan pulangan mata beliau, assist tetap assist. Lebih baik membawa mata serangan daripada ketum membawa duka, bukan? Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Maulana hadir dengan Oli Watkins game week ini. Di laman sosial, kita digembar-gemburkan dengan berita status kesebelasan utama Watkins kini semakin menyedihkan. Rashford dikatakan pemain utama posisi nombor 9 dalam taktikal terbaharu Villa. Namun jangkaan hamba, Watkins akan memulangkan mata serangan sebagai super sub game week ini. 2 gol dari penyerang kebangsaan England ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf kayangan. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.